Dalam dunia pendidikan hari ini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu guru dan pelajar. Namun, masih ramai sekolah menggunakan sistem kehadiran manual yang memakan masa dan sukar dipantau secara real-time. Selain itu, emosi pelajar juga sukar dikenal pasti lebih awal. Sedangkan emosi seperti stres, sedih atau hilang fokus boleh memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Oleh itu, tercetuslah inovasi jejak kehadiran pintar, Smart Attendance with Emotion Detection. Sistem ini menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk merekod kehadiran pelajar secara automatik dan pintar. Apabila pelajar hadir ke sekolah, kamera akan mengimbas wajah mereka secara automatik. Kemudian, sistem AI Face Recognition akan mengenal pasti identiti pelajar dengan cepat dan tepat. Bukan itu sahaja, sistem ini juga mampu menganalisis ekspresi wajah bagi mengesan emosi pelajar secara real-time. Semua data kehadiran dan emosi akan disimpan secara sistematik dalam pangkalan data yang selamat. Guru pula boleh melihat semua maklumat melalui dashboard digital dengan lebih mudah dan pantas. Melalui sistem ini, guru dapat mengenal pasti pelajar yang mungkin menghadapi tekanan atau masalah emosi lebih awal. Seterusnya, tindakan intervensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berkesan. Antara kelebihan utama sistem ini ialah rekod kehadiran menjadi lebih tepat, menjimatkan masa dan memudahkan pemantauan pelajar. Selain itu, data juga lebih selamat, tersusun dan mudah dianalisis pada bila-bila masa. Inovasi ini dibangunkan menggunakan pendekatan SMART, model pembelajaran 5E dan elemen KBIT bagi membantu guru membuat analisis serta keputusan berdasarkan data yang tepat. Teknologi yang digunakan ialah PictoBlocks bersama AI dan Computer Vision bagi memastikan sistem ini berfungsi dengan cekap dan moden. Jejak kehadiran pintar bukan sekadar sistem kehadiran biasa, tetapi satu inovasi pendidikan yang membantu memahami pelajar dengan lebih baik. Kerana dengan teknologi yang tepat, kita bukan sahaja merekod kehadiran, tetapi juga menjaga kesejahteraan emosi pelajar demi masa depan pendidikan yang lebih pintar. Apakah yang dimaksudkan dengan stres? Stres bermaksud tekanan emosi yang berlebihan disebabkan perkara yang kita lakukan sepanjang tempoh masa yang ditentukan. Berikan punca-punca mengenai stres. Punca pertama ialah tekanan akademik. Sebagai contoh, pelajar tidak mencapai target walaupun telah berusaha belajar dengan giatnya. Selain itu, masalah dirasa tidak dihargai oleh kawan-kawannya. Sebagai contoh, dia merasa bahawa dia dipulaukan oleh rakan-rakannya walaupun telah berusaha untuk menyertai dalam pasukan itu. Bagaimanakah cara anda mengatasi stres? Cara saya mengatasi stres adalah saya terus berjumpa dengan guru kaunseling untuk meluahkan perasaan. Dan saya juga membuat aktiviti berfaedah. Saya juga berfikir secara positif dan meluangkan masa bersama kawan-kawan dan keluarga. Kajian yang disebut, dia mesti kita tahu apa masalah stres kalau tak tahu dah. Okay, kemudian macam mana nak ukur lagi kita punya sport emosi, lagi saringan nasihat yang jawab tu. Jadi secara online, tapi sebab cikgu bagi manual kan, sebagai backup. Ini yang bagi penangkit itu. Cikgu saya pula kena jawab untuk dia aja. Dia tak jawab secara online. Itu yang hari minggu tu memang cikgu pun stres. Mau tak stres? Stres dia hari. Kamu ni ada yang 5 SK6 sebenarnya. Mau tak stres itu. Kemudian, apa kita buat? Kita buat campaign. Kamu kita tahu pada kelas itu. Pentingnya pengurusan stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk program ini, dalam bidang pendidikan hari ini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu guru dan murid. Namun masih ramai lagi sekolah yang menggunakan sistem kehadiran secara manual yang memakan masa dan sukar dipantau secara real time. Selain itu, emosi pelajar juga sukar dikenal pasti lebih awal, sedangkan emosi seperti stres, sedih dan hilang fokus boleh memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Oleh itu, tercetuslah inovasi jejak kehadiran pintar ini, Smart Attendance with Emotion Detection.
Sistem ini menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk merekod kehadiran pelajar secara automatik dan pintar. Apabila murid datang hadir ke sekolah, kamera akan mengimbas wajah mereka secara automatik. Kemudian, sistem AI Face Recognition akan menapasi identify pelajar dengan cepat dan tepat. Bukan itu saja, sistem ini juga mampu menganalisis ekspresi wajah bagi mengesan emosi pelajar secara real time. Semua data kehadiran dan emosi akan disimpan secara sistematik dalam pengkalan data yang selamat. Guru pula boleh melihat semua maklumat melalui dashboard digital dengan lebih mudah dan pantas. Melalui sistem ini, guru dapat mengenal pasti pelajar atau murid yang mungkin menghadapi tekanan atau masalah emosi lebih awal. Seterusnya, tindakan intervensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berkesan. Antara kelebihan utama sistem ini ialah rekod kehadiran murid menjadi lebih tepat, menjimatkan masa dan memudahkan pemantauan pelajar atau murid. Selain itu, data juga akan menjadi lebih selamat, tersusun dan mudah dianalisa pada bila-bila masa. Inovasi ini dibangunkan menggunakan pendekatan smart model pembelajaran 5E, 5E dan elemen kibat bagi membantu guru membuat analisis serta keputusan berdasarkan data yang tepat. Teknologi yang digunakan ialah PictoBlocks bersama AI dan Computer Vision bagi memastikan sistem ini berfungsi dengan cekap dan moden. Jejak kehadiran pintar bukan sekadar sistem kehadiran biasa, tetapi satu inovasi pendidikan yang membantu memahami pelajar dengan lebih baik. Kerana dengan teknologi yang tepat, kita bukan sahaja merekod kehadiran, tetapi juga menjaga kesejahteraan emosi murid demi masa depan pendidikan yang lebih pintar. Itu saja. Terima kasih.